Jemaah solat subuh Masjid Ar-Raudah pada 24 November 2025 nekat mengharungi banjir yang tidak disangka terjadi di laluan masjid. Lorong Seroja 1 iaitu laluan utama masjid telah dinaiki air dan hanya boleh dilalui kenderaan berat. Hujan yang berterusan dari 23 November telah menyebabkan banyak kawasan kampung tersusun batu tujuh lekir dilanda banjir. Di sekeliling masjid air naik melebihi 2 kaki sehinggakan halaman Masjid Ar-Raudah yang didirikan atas tanah tambak yang agak tinggi telah dilimpahi air sehingga 13 cm. Atas faktor keselamatan, pihak TNB telah memutuskan bekalan elektrik ke kampung tersusun. Pada 26 November beberapa kenderaan pacuan 4 roda telah digunakan untuk memasuki pekarangan masjid. Meskipun bekalan elektrik tiada, ianya tidak menghalang ahli jemaah menunaikan kewajipan solah berjemaah. Terkesan dengan banjir, bilangan yang hadir berjemaah agak kurang. Insya Allah akan kembali ramai selepas keadaan banjir pulih sepenuhnya.